Hari ini isteri menjadi nusyus kerana menguploadkan gambar-gambarnya. Dalam akaun Twitter dia ada gambar, dalam akaun Facebook dia ada gambar, dalam Instagram dia ada gambar. Dan kesemua gambar itu bukanlah yang menutup aurat dengan sempurna. Tuan-tuan keluar hari ini, esok tuan-tuan jumpa 100 orang perempuan, kira 1, 2, 3, 4 berapa yang tutup aurat dengan sempurna. Kadang tudung ni kosong, tengkok kosong, lepas tu baju t-shirt. Kita ni mazhab Fir'aun kau mazhab mana ni? Dia pakai tudung, tang ni kosong, dia tak tutup tang ni, leher semua kosong, pakai t-shirt. Yang tu sebenarnya style. Kalau tengok dia fashion terkini, fashion ahli neraka yang terkini. Betapa setiap hari apabila melihat kepada wanita, terutamanya yang bergelar isteri kepada suami-suami, yang pemakaian itu membuatkan suami mereka bergelar dayus, dan dengan pemakaian itu menyebabkan mereka digelar nusyuz, yang tidak bau wangi-wangian syurga. Dan betapa ramainya wanita yang bukan saja berketerampilan tidak menutup aurat, tayang pula tiap-tiap hari, ribu orang duk tengok dosa dia buat. Dalam akaun dosa suami pun masuk tiap-tiap saat, dalam akaun dia pun duk masuk juga. Kecuali si suami tu dah tegur dah, tapi dia tak berubah.